Trump ini dia buat satu klip seolah-olah dia tu Nabi Isa. Ada satu gambar. Kemudian kita tengok bila gagalnya rundingan US dan Iran baru-baru ini menyebabkan US pula nak buat blokade. US pula nak buat sekatan pada Selat Hormuz. Ibaratnya kalau aku tak lepas, semua orang tak boleh lepas. Jadi ini nampaknya akan terukkan lagi keadaan kita. Kita apa pemimpin China cakap tentang tindakan ini? Dia cakap ini tindakan seperti seorang nak curi satu basikal, lepas tu dia kunci basikal itu. Berani ya? Dia cakap, ini masa mesyuarat dengan UAE dengan Spain. Mereka di Beijing hari itu. So nak curi lah macam nak curi minyak, tapi you nak curi tapi you kunci pula. You nak terusan Hormuz itu dibuka. Lepas tu you buat sekatan. Di saat dunia ramai orang membisu tak nak ambil side ataupun takut-takut nak bersuara, tetapi seorang Pope yang berasal daripada Amerika sendiri, Pope dia adalah berasal daripada Amerika sendiri, Pope bersuara dengan lantangnya mengutuk serangan ke atas Iran, mengutuk tindakan Amerika Syarikat itu. Saya rasa itu satu benda yang luar biasa lah. Sebab kalau kita tengok dulu-dulu Pope-Pope yang sebelum ni, mungkin ada yang akan bersetuju dengan kepimpinan US untuk serang Iraq dan sebagainya. Ada yang buat benda-benda macam tu. Tetapi Pope telah bagi Pope Leo yang sekarang ni telah bagi satu kenyataan yang begitu tegas. Apa kataan disebut yang tidak ada doa kepada mereka yang memulakan peperangan. Itu tidak ada doa kepada mereka yang memulakan peperangan, yang melancarkan peperangan.